helmet Glazo G919i color pastel dark grey. Kalau korang tengok dia punya color dia yang ada online, memang agak cantik, agak ranggi lah. Jadi first kali yang cerita helmet ialah dia punya sizing. So, daripada M sampai ke XXL. Dan dalam brochure dia cakap ada XXXL juga. Seperti korang tahu, double D-ring ni dia punya safety feature lagi bagus lah. Dia memang guna double D-ring dan dia ada butang tau. Korang boleh lock lah macam ni. Yelah, dia ada vents kat depan yang korang boleh buka tutup. Kat belakang ni korang ada exhaust port. Yang best korang tengok ni, okay, dia punya detents 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu yang best tu. So korang tengok padding dia bukan simple ni. Dia agak plush tau. Padding ni orang nampak basic. Dua fabric. Dan fabric dalam ni agak licin. Kau tengok bahagian atas ni pun korang boleh remove. So ya, korang boleh basuh ni. Busuk je basuh, tangga basuh. Bahagian dalam, so korang boleh nampak dia ada 1, 2, 3 angin keluar. Ni 2 ni. Online ada banyak option visor yang korang boleh beli. Jadi inilah dia Glazo G919 yang menggunakan visor gelap. Nampak lagi gersang kot.